ni setelah beberapa minggu orang macam tanya ni supporter Sabah pun sangat mengharapkan sesuatu. Alhamdulillah rezeki bang 3 orang bangun bagi standing ovation. So mungkin apa abang rasa Okey, sebenarnya rasa terharu, happy dan tak sangka. Jadi kepada peminat-peminat saya, tolonglah saya minta kepada semua, jangan salahkan bonda atau jangan salahkan kepada semua para juri. Mereka semua adalah profesional juri dan kami menghormati mereka. Tapi alhamdulillah bonda pada hari ini dah kasihkan saya standing ovation dan juga gebrek. Dan kepada tiga-tiga juri saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada bonda, Tok Ram dan juga Tok Nas. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. So mungkin ada juga yang beranggapan alangkah indahnya kalau malam ni ada malam final sebab nampak betapa abang memberikan yang terbaik. So apa abang boleh janji untuk next week, seminggu je lagi bang untuk Okay, saya akan membuat persiapan segi fizikal dan juga mental. Dan pada saya lagu final ni Madah Berhelah dan juga Senjanan Merah. Satu lagi cabaran Satu cabaran lagi kan, lagu dengan lagu di kedai kopi kan. Pada saya ini ada satu cabaran yang besar. Jadi ada satu langkah lagi iaitu final. InsyaAllah kalau ni hari semua nampak atau lihat saya membuat persembahan pada hari ini cukup baik, minggu depan saya akan kasih lagi terbaik. Mungkin satu lagi cabaran sebab abang sekali lagi diuji dengan lagu Wanita yang pernah dikatakan sebelum ni kalau ada lagu Wanita ni jadikan suara jantan. So untuk Madah Berhelah, Ziana Zain kan semua orang tahu lagu ni macam ni, apa yang abang nak bawakan? Okey, elemen ni surprise. Tetapi saya akan cuba bagi yang terbaik. Pada saya Madah Berhelah ni memang lagu amat sukar. Saya cukup hormati Kak Ziana Zain kerana lagu dia semuanya memang orang cakap tu lagu final lah. Kalau lagu final mesti ada lagu-lagu Kak Ziana kat dalam. Dan juga saya terharu dapat menyanyikan lagu Madah Berhelah. Tak pernah saya bawa lagu ni. So ini adalah pertama kali dan saya akan bagi yang terbaik, the best saya. Terima kasih.